Guys, tu base kat rumah. Ni base kat Amir. Ni base kat Hafiz. Sekarang ni guys, Amir dia beli fork guys. Siap RM5. Tapi tak tahu lah mak dia ni macam mana ni. Ni apa ni meh? Fork Amir beli meh? RM5. Meh ni susah ni meh, agak susah lah ni meh. Orang tak pakar ni meh. Apa benda ni? Ni meh, fork mati meh. Jadi agak susah lah nak buat ni meh. Macam tu lah meh. Kau kena tengok betul-betul depan mata meh. Nak beli sesuatu barang tu meh. Jangan main redah je meh. RM5 meh. Murah. Kau ambil meh. Fork RM5 kau ambil meh. Kau tengok barang dulu meh. Rugi dah meh. Pulangkan balik meh. Kau pulangkan balik meh. RM5 tu meh. RM5 tu berharga tu meh. Kau pulang balik lah meh. RM5 tu meh. Mahal tu meh. Buat ni meh. Oh nak buang ni. Nak buang dah ni. Anda ni. Oh. Pendek sangat lah tu kanda tu guys. Gini dah meh. Okey. Pasku. Pasku. Nyamuk guys. Hei. Boleh ke meh? Boleh dah. Tak pasku. Boleh. Ya. Dah boleh dah. Kalau boleh ada nak buat dah. Boleh nak buat cepat dah. Boleh. Boleh dah. Sekarang pacak Amir guys. Oh. Okey. Beh, terima kasih beh. Terima kasih seduk hantai dengan aku. Ni sekarang Amir guys. Tu sekarang rumah guys. Meh, terima kasih meh. Dia buat. Hitam meh. Segini dah meh. Terima kasih meh seduk hantai dengan aku. Terima kasih meh seduk hantai dengan aku. Jangan bazir. Okay guys, itu dia Amir. Dan sulang kungfu sen tahu how yeah. Kasih yang. Terima kasih.